Awal tu memang dipercayai masjid ni wujud lebih awal. Masjid lebih awal. Cuma Balai Lintang ni mungkin kemudian sikit lah. Pembacaan saya dengan ni 1,800 lebih tu dah lebih noh. Dah wujud dah tapak dah masjid ni. Tapi masjid wujud lebih awal lagi. 1,800 lebih ha. Jadi masjid ni kalau ikut maklumat maknanya katanya 1,800. Daripada kita rujuk boleh perbual saya dengan Tun. Tun main di sini daripada petani. Peneroka awal sepanjang ni. Tahun 1,800 ni dipercayai syarikat India Timur Inggeris kan ambil alih seberang-berai. Betul? Betul? 1,800. Yang tu lah penempatan awal memang di sini. Pertambahan penduduk ni dia bersabit dengan penaklukan Siam atas Kedah 1821. Betul. Tu hijrah orang ramai sini. Yang berhijrah ramai sini ha. Assalamualaikum. Tuan Haji Anwar kan? Okey. Anak TYT ya. Anak dia berapa mantan TYT? Tuan apa Rahman Abbas. Ya. Balai Lintang. Tuan apa 1,800? Tak ranjau lah. Tak ranjau memang. Ya. Hari ni aku duduk ada kat apa ni Masjid Matang Rambai, Penaga, Sebang Perak Utara. Ni kat belakang ni Balai Lintang. Lama memang asal memang daripada tahun 1900 berapa tu. Daripada dulu-dulu lah ni Balai Lintang ni. Hari ni dia buat kenduri. Haji Amel. Kan? Dia buat kenduri. Kepala ikan. 100 ekor kepala ikan. Hari ni 25 hari bulan hari Rabu, kita bersama dengan Cik Amel di Masjid Matang Rambai. Hari ni ada satu program orang kata apa kenduri lah sempena Ramadan yang dibuat oleh Cik Amel. Dia nak cerita sikit pasal sekali kita nak makan mana? Dekat Balai Lintang. Di Balai Lintang ni. Balai Lintang ni dia berusia lebih kurang tahun 1800. Dia sebelum 1900 lah. Usia dia dah begitu lama sekali. Memang ini untuk depa buat makan kenduri memang di sini kan, di Balai Lintang ni. Ya, benda ni wujud dah lama dah. Wujud lama dah. Setiap cari apa-apa aktiviti dia akan guna Balai Lintang ni untuk acara majlis tahlil apa semua yang seperti kita tengok ni. Yang ni dia buat apa tahlil? Ini dia akan buat tahlil semua ni. Okey, ni tahlil, lepas tahlil lepas tu tak kira buka puasa. Yang ni Cik Amir dia buat kenduri, dia ke kepala hidang. Bukan kepala hidang dia panggil apa? Saya kira hari ni saya apa ni more buka puasa daripada keluarga kami lah. Bukan saya seorang. Ini keluarga Haji Hasan. Assalamualaikum. Yang ni Cik Amir? Ya, saya. Tokek. Bukan kira saya kira Cik Amir, Haji Amir. Dah saya tak bukan Haji. Bukan Haji. Pesonggok hitam tak apa boleh? Boleh, tak ada masalah. Umar tokoh orang hidup. Dapat cerita daripada arwah orang tua saya, dia kata dia main-main sini dah ada dah. Dia lahir tahun 1926. Benda ni dah ada dah. Dah ada lagi awal. Dah ada lagi awal. Ini kena kekal kan ni? Kena kekal, insya-Allah benda ni akan jadi benda warisan lah. Kenduri tahlil ke arwah buka puasa makan di Balai Lintang ni lah. Menu dia nasi talam. Yang tu memang signature dia lah. Ya. Sampai ke hari ni warisan nasi talam ni kekal sampai hari ni. Sampai hari ni. Cuma menu dia tu dah pelbagai lah. Makan nasi talam mesti ada ayam halia. Special tu. Yang tu yang special. Dia campur halban sikit. Pasal dulu kebanyakan menu tu dia ada halban. Keluarga saya semua berasal daripada Khairah sini. Dia tiap-tiap tahun dia akan buat 2 malam di setiap bulan Ramadan. Dia buat kenduri seperti yang kita tengok ni lah. Kenduri pada malam ni anggaran lebih kurang 100 talam lebih, 110 talam macam tu. Menu dia masakan seperti biasa, kari kepala ikan, makan nasi dalam talam. Dan masjid akan reserve 2 hari untuk keluarga Haji Hasan. Oh, kepala ikan tu. Ni kepala ikan ni kepala ikan merah. Kepala ikan merah. Kepala ikan merah. Yang ni semua apa? Beli kat mana? Market Penaga? Market Penaga kita special order. Kalau orang lain minta pun dia tak bagi lah. Ikan merah, ikan nyok-nyok, ikan kacang-kacang ada, ikan tenggiri ada. Kira kepala yang favourite lah tu. Semua besar memang. Semua macam ni ya, semua. Baru ni dah buat kenduri kan? Baru ni saya dah buat kat, ada saya jemput ikan masa Mahaban dulu. Ada Mahaban lah. Ni kita buat lagi pula. Ada lagi. Di sini juga. 7 bulan 3 ni. Menu macam ni juga. Kepala ikan tak? Kepala ikan tak. Masa tu siapa yang nak lapangan 7 hari bulan 3 boleh mai kena nasi talam kepala ikan di Masjid Matang Rambai. Apa ni 100 ekor kan? 100 kepala tak? InsyaAllah. Semua order market Penaga ni. Ambil direct daripada boot. Ambil direct daripada boat ni. Daripada boot. Nelayan balik tu terus booking kat dia lah.
Ni nampak ni. Ni main daripada nelayan, daripada bot nelayan. Nelayan tak ada turun lagi bot. Terus beli dah. Kan? Asyik betul. Ni kepala ni. Nampak. 130 ekor kepala. Ada? 111 ekor. 111 ekor. Makna 111 talam. 111 dalam. Panggilan pun dekat apa 300-400 orang lah. Ya, kira setalam 3 orang. Salam 3 orang kali 3 orang kan. Kali 3 lah. Kalau 100, 300 orang lah. Tu nampak tu. Dia isi dia pun semua fresh tu. Ya, dia rasa pun lain tu. Dia ikan fresh lain tu. Ikan fresh lain. Kalau ikan frozen dia lain. Ni betul-betul fresh kan. Yang ni gulai semua masak? Gulai rumah saya masak. Rumah saya masak ni. Resipi memang asal daripada dulu. Semua asal daripada mak dia lah. Asal mak dia dulu tukang masak rumah kenduri. Di mana? Di belah bagan lah. Dia asal orang sana. Kampung Gajah. Kampung Gajah? Dulu tanya kata Cikgu Derih. Semua orang kenal lah. Tukang rut dia Kampung Gajah. Hari ni 25 bulan 2. Kenduri Haji Amir buat di Masjid Matang Rambai. Lepas tu 7 bulan 3 pula. Akan buat juga. Kenduri lebih kurang macam ni ke? Di sini juga. Di Masjid Matang Rambai ke? Try makan secara tradisional memang tak lah beritahu kat Cik Amir. Ataupun boleh makan kat Balai Lintang kan? Kat Balai Lintang boleh tapi Lintang set veteran memang orang tua-tua memang. Kena pakai kepiah Kena pakai kepiah putih kan? Kepiah putih Kalau nak makan set ni, mari duduk kat ni kan. Ni dewan besar lah. Duduk sida, sana lah. Kebanyakan ramai keluarga. Semua family kan? Ya. 7 bulan 3 boleh main. Kenduri bukan kata kenduri 15 tahun sekali. Depa kenduri tak berhenti. Daripada dulu sampai lah ni dan sampai bila-bila insya-Allah. Rezeki sebab tu rezeki tu mai kat keluarga Haji Hassan ni melimpah ruah Allah Taala bagi. Sebab depa kongsi rezeki kepada semua umat Islam. Betul tak? Ya, betul. Daripada dulu bukan daripada Allah ni. Daripada arwah apa? Haji Hassan. Arwah orang tua saya dan semualah. Kalau kita bagi makan orang, insya-Allah rezeki kita tambah. Ini bukan jual tak jual. Jamu orang ah. Yang kenduri memang. Jadi dalam pembincangan tadi kita dapat maklumat bahawa wujudnya Pematang Rambai ni. Pematang Rambai ni pada awal 1800. Ketika penghijrahan daripada Patani dan juga Kedah lah. Kemudiannya. Jadi Pematang Rambai ni orang sebut kita duk kenal sebagai nama Pematang Rambai, ingat pokok rambai lah. Sebenarnya saya dengar juga sebelum ni pun Pematang Ramai. Ramai orang tu. Jadi lama-lama kebetulan juga kampungan biasalah pokok rambai pada. Jadi wujud nama Pematang Rambai dan orang ramai dan pokok ramai. Jadi ramai meriahnya ada dulu ada pondok pengajian, penjarahan ramai-ramai dan balai ni juga sebagai satu bukti lah kewujudan awal masjid dan balai ni. Yang mana memang balai ni menjadi tempat masyarakat Melayu kita, orang kata dia nak mesyuarat, bincang nak kenduri. Tempat orang main duduk bersembang, musafir pun boleh tumpang main duduk kan. Kalau dia main menggembara ni boleh singgah main ni.